paling best dekat Tata Kolam. Dekat tandas dia. Tak buka internet. So moment tu aku boleh enjoy dengan member aku. Dia main slide dekat air terjun. Waterfall hunting lah. Slide tu lah. Mincu lah kat air terjun. Tengok orang kapet rasa macam nak lari. Telaga Puteri. Kena masuk kat dalam tu memang best gila. Naik tali tu kita gelosor pum masuk dalam air. Lubang 7 puteri. Dia masuk dalam. Air terjun tu kita belajar berenang. Spot sunrise, kita ramai-ramai duduk tengok view. Part yang saya diselamatkan oleh Odi sebab saya lemah dan dia pun lemah sekali. Guys. Okay guys, sekarang ni aku dengan member aku tau. Dekat rumah nampak. Kita ada Husaini dan juga mana zoom sikit. Yo, Iman. Iman redang di sini. Okay guys, so sebenarnya apa yang kita nak buat sekarang ni, kita orang tengah kemas barang. Kita orang nak pergi ke Kelantan, ke Dabung. Okay, aku dah lama teringin nak pergi Dabung. So kalau korang tengok dekat TikTok ni viral gila yang diorang naik Dabung tu. So hari ni 11 hari bulan, hari Khamis. So kita orang akan naik train Malangkang pergi ke Gemas dulu, lepas tu pergi ke Dabung, Gemas ke Dabung. Okay, so sekarang baru nak kemas barang dulu guys. Baru nak kemas, aku tak sempat lagi nak kemas, baru balik kerja, baru nak kemas. Diorang tengah set up juga. Okay guys, so aku dah settle kemas dah. Memang dah settle, aku sumbat je apa yang patut. Tapi aku tak berani macam diorang lah. Diorang bawa baju dalam 3 helai. Aku tadi ada selit-selit dalam, jadi 4 helai macam tu. So ada seluar sikit, barang-barang apa yang lain aku bawa nanti aku tunjuk korang lah. Okay, dah tak sempat sebab kita orang punya train pukul 9.30 macam tu lah. Sekarang kita orang nak kena pergi ke KL Central dulu. Lepas tu baru pergi ke Gemas pergi ke Kelantan. Jom kita tengok bag masing-masing. Cuba Sai, tengok, tunjuk sikit bag Sai. Oh, ini berat guys. Berat ni. Tak payah pergi gym dah. Ni je. Ripu tu. Tak kau ni lah. Mengelak ni. Oh, masalah juga. Aku punya alhamdulillah lah. Dia mampat-mampatkan sikit. Gini, so angkat sikit Sai. Orang ingat je ni. Ingat ke? Oh, hacker. Ini baru hacker. Ini baru betul-betul hacker. Nanti swipe back So sekarang ni kita orang dah nak bergerak ke KL Central. Okay? Jom, excited tak? Let's go. Jom. Oh, yeah. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Gemas 12 suku. So dalam 3 jam lah, 3 jam kita orang sampai kat sini. So sekarang ni tengah tunggu untuk train pergi ke Dabung pula. So macam mana dalam train? Okay, ini memang lain habis lah. Rena Barang habis lah. Barang habis. Gimana sana Mai? Asyik mengedit ni nampak ni Mai? Ya ke? Ha. Tapi ada orang tidur. Oh, siapa tu? So guys, kita punya katil kebanyakan semua belah bawah kan. Betul, bawah. Ada bawah juga. Ya, ada bawah. Bawah je. Kita atas bawah. Tapi komen ambil yang bawah tau. Tapi harga bawah lain daripada atas. Bawah dalam 40 lebih, atas 30 lebih. Bawah lagi selesa kot. Ya betul, dan lebih besar. Korang nak tahu tak apa yang best trip ni? Sebab geng-geng semua buat konten. Semua boleh tolong rakamkan buat konten. Memang best gila. Okey. Mel, buat guna Mel. Jom kita kacuh depan ni. Okay guys, sekarang train dah gerak dah pukul 1.30 bergerak ke Dabung. So insyaAllah macam kamu cakap, kita akan sampai dalam pukul 10 pagi macam tu lah, 9.30, 10 macam tu. Sekarang semua dah tarik langsir nak tidur. Macam tengok, yang geng-geng sana belum tarik lagi, masih buat konten lagi dalam sana. Dia bawa telur nak masak apa naik ni? atas gunung. Rahsia lah, tengok nanti. Tak ada sekarang. Kalau korang ambil sleeper train ni, belah bawah dia agak luas sikit. Dia ada bantal, tu dia ada tilam, biasalah tilam. Ada selimut juga. Yang paling best, dia ada lampu guys sini. Function. Kejap lagi kita guna buat konten dia ni First time. Rasa dia bijak. Vibe dia. Bijak. Yang mana dok naik lagi tu. Nak kata katil dia tu luah, dok luah. Just nice. Good morning. Sekarang ni kita orang berada dekat area cafeteria dia. Sekarang pukul 8. Beli air dia tarik. So tadi bagi RM20, dia pulang balik.
RM17. So air dia satu RM3. Tak adalah mahal kan? Standard lah. So sekarang ni jom kita balik ke katil kita. Kita ada apple. We have an apple. Bang, kita dah sampai kat Gua Musang. Jom lagi, jom. So guys, kat bahagian belakang ni dia ada dua toilet. Satu toilet duduk dan satu lagi toilet cangkung. So ni toilet yang pertama lah. Jadi dua toilet, kiri dengan kanan ni. Okay, yang belah kiri ni toilet cangkung. Mestilah dia ada air. So kalau tu kau jangan risau. Lepas tu untuk air, kalau nak cuci muka, nak gosok gigi, nak letak barang-barang toiletries korang sekejap. Lepas tu dia ada cermin. So okey lah. Sekarang dah pukul 9 suku. Dalam 45 minit macam tu kita dah sampai dekat Dabong lah. So sekarang saya feeling dia macam mana dekat dalam sleeper train ni. Best. Sejuk. I'm excited to hiking ke Bahar. Macam mana bisa train? Malam tidur best, sejuk. Sleeper train jangan pilih yang tepi pintu. Sebab orang keluar masuk. Dapat view cantik kena ada tingkap macam ni. Macam program menteri-menteri. 10A. Ada yang satu tingkap dia akan besi. Nak yang best dia dah kat bawah. Dia tidur atas. Okey. Besar. Nak tahu kata apa yang best? Kena naik dulu lah. Semua hidup kena tegas sekali. Tidur dah no. Best. Selesa. Baik-baik yang tenang lah. View-view kampung. Pengalaman naik train ni macam aku cakap korang, aku dah pernah naik train sebelum ni pergi ke Bangkok dengan kawan-kawan aku. Kalau kat dalam train tu pun lebih kurang je dia punya train ni. Dia punya design semua tu lebih kurang. Dia punya langsir tu aku tengok lebih kurang je warna biru semua tu kan. Dan yang paling best bila naik train ni, korang dapat tidur dengan nyenyak. Sebab dia punya katil semua tu selesa. Dia sediakan bantal, dia sediakan selimut. Lepas tu yang best dia menghadap dekat korang punya tingkap lah. Ada kamera dia cakap korang kena pilih dekat mana-mana spot yang best. Aku maybe akan sediakan screenshot yang supaya korang boleh ambil. Cermin ada dua jenis. Satu yang full cermin macam ni, satu lagi dia ada besi halang macam tu. Gerabak T8 12 dengan sebelah dia korang ambil 12 dengan sebelah. Aku akan screenshot gambar momen naik train ni sebab kau dengan kawan-kawan. Yang paling penting kami cakap kena book 2 bulan awal. Kalau boleh satu gerabak tu korang punya geng je, lagi best. Okay guys, so alhamdulillah kita orang dah sampai dah. Sekarang ni pukul 9.40. So dari Gemas 9.40 malam sampai di Dabong ni 9.40 pagi. So dalam 12 jam macam itulah perjalanan kita orang. Bila korang sampai dekat area kereta api Dabong ni, kalau korang nak beli barang-barang runcit macam air ke benda, korang boleh beli kat kedai tu. Dia murah sikit dah kalau nak dibandingkan kalau beli kat atas memang mahal gila. So kalau korang nak breakfast pun senang, dekat belakang ni ada kedai. Nampak tu? Dekat sana ada mi udang, dekat belakang sana pun ada kedai juga. So tak perlu risau lah, mana-mana korang nak makan kat sini boleh makan. Okay, so sekarang ni jom kita breakfast. Tapi kat kedai tu memang murah gila guys. Lauk ayam dengan telur, lepas tu air teh-o dalam 2 ke 3 macam tu tadi. Harga RM9 je guys. So sekarang kita nak naik kereta ni, nak pergi ke area masjid Tapau untuk makan lunch. Lepas tu siap-siap naik ke Dabong. Okay guys, sekarang dah pukul 11 lebih, 11.40 macam tu. Kita orang dah settle, organize barang-barang sebab ada bawa barang makanan semua. So dia bagi dekat sikit-sikit kita orang untuk bawa naik ke atas. Sekarang ni aku tukar daripada aku pakai Sony A7C aku tu, sebab dia dah habis bateri. Tapi aku ada lagi 2 bateri, aku tak nak guna dulu, nak guna kat atas. So sekarang ni aku tukar vlog gunakan iPhone 15 Pro Max. So, aku excited gila sebab aku dah lama gila tak hiking. So ini first hiking aku selepas aku punya ankle patah. So hopefully semuanya berjalan dengan lancar. Tengoklah macam mana Kem Bahar ni. Diorang kata famous dengan awan kapek dan juga dia punya view sunrise. So start kita punya hiking, saya as a go-go organizer korang, dan ni ada 2 orang guide kita, Along dengan Angah. Ini kita akan naik ke Kem Bahar, iaitu di puncak altitude tertinggi Asia. Okay guys, so sekarang kita dah nak start hiking dah. Tadi tu jalan biasa-biasa je, sekarang ni dah start untuk hiking yang sebenar. Ini reality sebab aku dah lama gila tak hiking. Baru tadi gerak kan, sekarang dah pukul 12.08 minit. Aku stop jap. Penat. Rasa jantung kau laju penat, rasa berat semua. So aku relax jap sebab diorang pun ada mention, diorang kata kalau tak larat stop. Lepas tu ikut pace masing-masing. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat checkpoint yang pertama. Checkpoint ni kalau korang naik nak ke Kem Bahar ni, korang akan jumpa pondok ni first checkpoint yang berdekatan dengan air terjun. Kita nak relax jap, ambil tenaga, ambil oksigen lebih sikit. Lepas tu kita akan continue panjat. Okay, sekarang ni akan tunjuk korang view dekat kawasan kat sini.
Air terjun kat sini dia memang lain sikit lah. Dia lain daripada yang lain. Macam kalau kita tengok kat tempat lain kan dia macam besar-besar kan. Tapi air terjun kat sini dia halus-halus. Lepas tu dekat atas puncak tau. Memang cantik sangat-sangat. Korang tengok betul-betul yang ni. So guys, nanti kita akan sambung balik perjalanan. Kita lalu kat tepi sini, naik atas sana, sampai sana naik atas lagi. Okay, so hari pun dah dekat mendung dah, nampak dah mendung nak hujan. Kita orang kena teruskan perjalanan, okay? Okay guys, kita orang relax sekejap tadi di checkpoint yang kedua. Sebenarnya checkpoint ni diorang tak nak bagi tahu mana-mana checkpoint. Sebenarnya kat mana korang nak rest pun boleh. Depends dengan korang punya tenaga nak rest semua tu kan. So tadi kita orang rest kat situ sekejap. Dan jalan dia kalau korang tengok yang ni, dia macam okey sikit, tak mendaki sangat. Dia macam jalan trekking macam tu je. So kita orang continue. Sekarang dah 1 jam dah kita orang jalan. Kalau ikutkan tinggal lagi 1 jam guys. Okay guys, sekarang dah pukul 2.30. Kita dekat ni checkpoint. Dia ada 2 jam 37 minit. Oh, 2 jam 30 minit lebih daripada masa sepatutnya dah. Setengah jam lebih. Setengah jam lebih. Okay, so lagi berapa minit? Lagi 5 minit. Lagi 5 minit kita akan sampai dekat campsite. Okay. So tadi kita semua mendaki, naik. So sekarang ni yang menurun pula. Dia orang kata dah tak lama dalam 5 minit. So air terjun pun dah dengar dah. Kan, air terjun dengar dah bunyi dah. Sekarang tak sabar. Aku tadi hiking dengan Hakim. Nafas dia tak bunyi langsung. Aku nafas anjing, kuda semua dah keluar dah. Apa rasa Hakim? Rasa dia. Kalau lupa orang, kabur. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah. Akhirnya kita orang sampai juga dekat Camp Bahar ni. Logo dekat sini. Alhamdulillah. Kena follow ni. Alhamdulillah. So berapa lama meh? Tak Kim? 2 jam 45 minit lah. Alhamdulillah. Walaupun berapa? 3 jam. Tapi apa pun best lah, best gila, santai. Ini kita orang punya campsite, memang best gila. Jom, aku tunjukkan korang view dekat sini. Oh, nampak Iman dengan tu dah sampai dulu dah. Oi. Ho. Yo, lawa guys view dia, masya-Allah. Ya Allah lawanya. Nampak tu? Lawa sangat-sangat. Lepas tu tepi ni air terjun, nampak air terjun turun kat situ. Nanti kat sini penuh dengan awan kapet dengan sunrise. Oh guys, tu aku dapat rest kejap. Sekarang dah pukul berapa tadi aku lupa dah. Dah pukul 2.30 guys, dah 2.30. Dalam 2 jam ke? Walaupun 2.30 matahari tak terpacak sangat, sambil rest kat sini sambil layan view. Okay guys, so sekarang berbalik aku pakai kamera Sony A7C aku. Tadi aku pakai iPhone. Apa yang aku boleh share dengan korang, kalau katalah korang pergi hiking, korang tak payahlah pegang-pegang kamera ni sebab leceh gila. Serius, leceh sangat-sangat. Kalau boleh bagi korang yang ada macam action camera ke ataupun telefon je pun dah boleh. Sebab time hiking tu penat-penat, korang takkan rasa larat gila nak pegang korang punya kamera tu. Okay, so sekarang ni diorang tengah pasang fly, nak readykan untuk tempat kita orang lepak, makan-makan, solat dan juga tempat aku dengan Iman tidur dekat sini. Okay, barang-barang boleh masuk banglo ni. Saya cleaner, sapu-sapu. Okay. Guys, sekarang ni kita orang nak pergi mandi. Dah pukul 5.30 nak pukul 6 dah. Masing-masing bau dah memang tak tahu bau apa dah. Serius aku cakap korang, memang penat. Tapi penat dia berbaloi. Kita orang tak lunch lagi tau, tapi kita orang dah tapau tadi. So ni tour guide kita untuk mandi. Ada nama dia. Hai guys, jom kita mandi. Yang sliding tu yang orang selalu terjun tu. Oh, kat sini sliding nak kena naik atas lagi. Oh, lawa tu. Berani ke tak? Naik tali, turun. So kat sini tempat attraction dia, salah satu dia tempat untuk diorang mandi. Saya boleh gelonsor lah kat sini, gelonsor. Diorang panjat tadi, macam member tadi dia panjat kat atas, lepas tu dia gelonsor. So bawah dia memang air best gila. Diorang mandi kat sini, memang sejuk gila guys. Air kat sini memang sejuk gila. Aku tak masuk lagi tapi aku dah rasa sejuk sangat. So aku dapat rakam momen diorang terjun tadi, best gila lah. Aku kalau nak buat aku rasa tak berani kot. Sebab kau tahu kan, aku punya ankle kan pernah patah kan. So aku mandi-mandi kat bawah lah. Best gila. Best sangat. So Tapi kalau best kalau Audi yang try. Oh, aku tak apalah. Iman. Audi tak rakam masa Iman buat ni. Member tak buat lagi.
Selah mana Imam buat? Sejuk dah? Sejuk lah, pernah nak naik kan. Sejuk hangat. Tak terpiak lagi maksudnya biuk kelapa. Kantoi. Okay guys, kita orang dah settle mandi. Memang puas gila mandi kat sana tadi. Apa pun best gila. Jom kita makan kan, tengok makan kan. Sekarang ni baru nak makan. Baru nak makan. Dia punya guys. excited. Kau bawa air tadi kan? Kita tengok air. Air dia air daripada air pukul yakin. 11 pagi tadi. Tengok. Masih bertahan. Masih Ice. Tengok sikit. Brand je. Brand Chivago. Chivago. Chivago, bukan Trivago ah. Chivago. Apa menu? You. 7E. Adik, tengok adik. Emak. NGK teka apa? Nak gak? Nasi padang kampung. Kau mau apa tu? Not God. Apa dah? Tak nampak? Oh, lampu siap Lampu. Kita photoshoot lawa tu. Kita photoshoot nanti. Allah bagi apa ni? Dan kita tengah. Oh, kembara Kembara. Meja. Ni zaman Flintstone. Ada doa. Meja alami. Kau tengok Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tengok, tunjuk sikit view. So, besok kita tunggu sunrise. Good morning guys, sekarang dah pukul 6.30. Apa yang penting sekarang ni risau lampu warna macam ni. Kita nak pergi macam biasalah kat sini famous dia punya sunrise dan juga awan kapet. Rasa-rasa ada Mel? InsyaAllah. Bagi pengalaman kau dah berapa kali pergi sini kan? So far aku pergi banyak kali. Ni kali yang keempat. Semua aku dapat. Cuma view dia lain-lain. View yang lain lah. Kadang awan tebal, kadang begitulah. Sebab cuaca kita gantung pada Tuhan saja. Betul. For first time guys ni aku nak tengok awan kapet dengan sunrise ni memang cantik gila. Sekarang ni kalau kau tengok bawah ni dia dah start naik dah awan-awan tu. So atas tu oren tu sikit-sikit dah keluar tau. Biasa kita tengok di pulau. Hari ni Odi tengok di atas gunung. Yeah. Saya masih mengharapkan view yang cantik walaupun kali ni repeat je. Tapi orang kata kita mulakan hari dengan sarapan bukan harapan. Dan telah diberi harapan dan dikecewakan. Nampaknya sunrise tak nak keluar, tak apa-apa nak keluar. Nampak oren sikit-sikit je tapi yang best dia punya awan kapet tu. Dah keluar. Tadi dia macam separuh-separuh kan. Memang best bagi aku sebab ni first time aku layan awan kapet di atas gunung. Selalu layan kapet mana? Kapet rumah. Kapet rumah. Selesa tak ngodi? Dapat sini. Sunrise yang pertama tapi tak terlalu memberansangkan. Tapi kita tak kecewa pun. Tak kecewa. Korang semua macam mana? Tak kecewa. Kalau kita ada lagi satu malam lagi kat sini, esok kita tengok macam mana. Okay guys, sekarang ni kita orang sambung nak explore. Sebab kami kata dekat sini sama tak tu? Dekat sini air terjun dia ada banyak kan? Ada berapa? 3. So kita nak pergi air terjun lagi satu. Semalam kan yang slide dia orang main tu kan. So hari ni nak pergi air terjun lagi satu guys. Kita sampai kat sini. Dia dah datang patah. Dia turun balik pagi ni, dia beli durian. Lepas tu dia naik balik semata-mata untuk kita. Oh, Ana. Dengan Honda. Durian kampung Kelantan RM6 sekilo. Mana di? Ya, nampak tak? Tak yang kuning. Yang kuning. Mana ni? Sedap. Okay guys, sekarang ni
kita orang dekat tempat seterusnya. Okay, tadi kita orang kat atas kan. Sekarang dekat belah bawah ni sikit. Nama dia Telaga 7. Okay, sebab apa Telaga 7? Dekat sini ada salah satunya lubang. Dalam tu ada air, korang boleh masuk, rendam dan keluar balik. Dia takkan tembus sampai ke mana-mana lah. Dia ada macam ada lubang je untuk korang rendam sekejap dan korang naik balik. Masak untuk dinner. Share dua ni. Ajar renang boleh. Walaupun nak lemas. Pada pokok weh, hari pokok. Pada konten. Bawa busy ke apa? Bawa betul. Bawa betul. Janji ada function lah kan. Masak lemak, ikan masin. Pegang kat mana? Jangan main masak-masak. Masak-masak. Dari tadi lagi masak-masak. Belum siap lagi. Buat rajin kau memang rajin. Tak tahu lah, bawa rajin rasanya. Buat benda belanja baru. Tisu apa? Demo tak kena barai wah. Guys, petang ni dah last untuk kita orang bermalam dekat sini. Yang ni best gila. Sebab semua lepak untuk masak-masak untuk makan malam. So semua dah settle masak dah. Sekarang kita orang nak bedal, nak makan ni. Nampak ni diorang semua. Mana ikan masin lagi, ikan masin. Amin. Good morning guys. Okay, hari ni adalah hari yang terakhir kita orang dekat Kem Bahar ni. Dan pagi tadi macam kita orang nak pergi ambil sunrise, tak ada sunrise juga, tak ada rezeki untuk kita orang semua. Tapi awan kapet ada. Apa pun kita orang enjoy gila lah. Sekarang ni kita orang nak kemas, ready nak gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir kita orang dekat Kem Bahar ni. Rasa sebab lah pula nak tinggalkan diorang ni kan. Gila, momen-momen kita orang baru kenal diorang ni, jadi rapat, akrab gila. Rasa macam touching gila bila dah nak last ni. So kita jumpa lagi dekat next video guys. Jangan lupa follow aku dekat Instagram, TikTok semua. Aku akan post juga video dekat Reels dengan TikTok. Jumpa lagi dekat next video guys.